Hai, Assalamualaikum guys. Alright, dalam video ni saya nak ceritakan tentang landing page dan kenapa korang patut ada. Dan saya tengah buat promosi sekarang ni, jadi korang boleh tengok information yang ada di mana-mana link yang korang boleh jumpa tentang ramai WhatsApp tapi sekadar tanya sahaja. Okay, now saya ada beberapa klien, quite banyak juga yang dah buat landing page dengan saya, tetapi sekarang ni saya throw in promotion untuk saya nak cari hanya 15 company dengan harga yang saya berikan dekat sini. Tapi apa yang saya nak tunjukkan dekat sini adalah pengalaman saya sendiri dan kenapa saya rasa benda ni sangat-sangat best lah. Okay, now first kali apa yang saya nak tunjukkan kepada korang, ini adalah video sebab landing page ni saya yang buat tetapi saya tak simpan dah sebab benda ni lama. Okay, kalau kita tengok dekat sini landing page dia panjang lah sampai ke bawah lah. Okay, so banyak information yang saya berikan, ada video, ada macam-macam, dan ini adalah lebih kepada network marketing crypto, di mana saya buat benda ni menggunakan landing page. Saya dapat sehingga 2000 lebih orang ahli dan kebanyakannya masuk secara automatik. So macam mana saya buat benda ni? Saya akan masukkan diorang ke dalam Telegram group, dan kalau korang tengok dekat sini, ini adalah Let's Lepak punya Telegram group, dan korang boleh tengok memang banyaklah yang menggunakan method yang sama sebab team saya berikan landing page yang sama dan ramai orang dapat recruit orang secara kira orang kata banyak lah. Okay, so sekarang ni saya nak tunjukkan kepada korang. Okay, dekat sini kalau korang tengok, saya bukakan projek ni, nama dia Forsage dulu Okay, so kalau korang tengok Forsage ni dan saya tekan butang dekat atas ni, okay, ini adalah team yang saya nak buka ni. Alright, so kalau korang tengok dekat bawah ni, saya berjaya recruit dalam masa 2-3 bulan sahaja sebanyak 261 orang. Saya sendiri sebenarnya recruit 193 orang kalau korang tengok dekat sini, dan team saya menggunakan landing page yang sama, mereka berjaya bawa sehingga 2,000 orang dengan apa yang kita buat dekat sini. So benda ni yang best guys dengan landing page ni, sebenarnya dia memudahkan kerja kita tau. Kita malas lah nak bercerita panjang, nak cerita banyak benda. Macam sekarang ni saya buat video ni pun saya dah buat sekali, saya ceritakan kepada korang dan saya letakkan tempat di mana yang saya nak letak macam landing page saya dan sebagainya. Korang tengok dekat sini, korang faham, dan kalau korang berminat korang WhatsApp kepada saya ataupun terus buat pembelian. Okay, di dalam grup Telegram saya, macam contoh dekat sini kan, okay, dekat bawah ni kalau korang tengok, saya dah ada benda-benda ni. Benda-benda ni boleh membuatkan diorang buat purchasing tu secara sendiri. Penerangan dia step by step. Biasalah bila network marketing ni, macam mana nak join dia punya network marketing, macam mana nak beli package, macam mana nak beli semua benda. Jadi step by step tu semua dah ada kat sini. Tiba-tiba je orang masuk. Benda macam tu dah banyak kali berlaku kepada saya. Dan kalau korang tengok pula dekat Telegram ni, sebenarnya saya buat lagi satu projek yang nama dia Mavi So saya nak tunjukkan kepada korang Mavi ni. Ini adalah Mavi, dan kalau korang tengok, ini adalah saya lah. Okay, Syed Muhammad dekat sini. Ni akaun saya, dan korang boleh tengok Mavi ni dia ada dua kaki lah, satu kiri satu kanan, dan korang boleh tengok left team saya ada 1090 account, dan di sebelah kanan saya ada 816, dan semua ni menggunakan landing page, dan tim saya pun menggunakan landing page yang sama. Cara kita adalah kita buat iklan di Facebook, di TikTok, di mana-mana kita letak video secara organik, dan orang berminat kita akan suruh mereka masuk ke landing page. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah orang akan mungkin WhatsApp kita terus. So bila dia WhatsApp kita, bila kita buat iklan, dan saya akan kata okay, ini kita punya landing page, ini adalah link dia, kau baca kat situ, apa-apa information yang kau nak tahu kau tanya. Ataupun saya bawa ke dalam Telegram group, di situ banyak lagi information yang saya boleh berikan. Ataupun last kali saya akan terus daripada iklan tu terus ke landing page. Jadi pelbagai cara yang kita boleh buat. So apa yang kita nak buat sekarang ni adalah nak kurangkan orang yang message kita bertanya lah, sekali tak buat pembelian pun. So benda ni adalah proven sebab dah banyak kali, dan saya buat income yang sangat-sangat lumayan di dalam dunia network marketing. Dan saya ada juga cuba untuk di dalam rent to own. Kalau korang nak tahu, sekejap saya buka satu. Okay, saya buat ayat-ayat macam ni lah, berniaga kedai elektrik tanpa modal. Ini adalah LG dulu, dan saya ajak orang untuk join saya melalui WhatsApp. So mereka akan masuk ke dalam WhatsApp group di sini. Saya akan buka WhatsApp di sini dan saya akan cari LG di sini Sekejap, LG.
Okey, ini adalah tempat saya di mana saya berada lebih kurang 53 member. Saya dah stop lah, saya tak promote benda ni sekarang ni. Dan dikatakan banyak orang yang masuk ke dalam saya punya Telegram ni, lepas tu saya akan bawa dia orang ke dalam Zoom, sesi Zoom yang mana leader saya akan buat sesi Zoom tu. Dan buat penerangan di situ, leader saya buat penerangan di situ. Dan ada pembayaran, ada yang RM50, ada yang RM80. Dan rata-rata orang saya yang masuk ke sesi Zoom tu akan membuat pembayaran. Kenapa? Sebab mereka dah baca kat sini, mereka dah tengok semua information, mereka dah tengok video, mereka dah lebih prepared berbanding dengan orang yang WhatsApp kita secara tiba-tiba. Lepas tu kita bagi dia orang masuk ke dalam Zoom tu, kemudian mereka akan nak fikir dulu. Tapi di sini kualiti dia lebih tinggi. Sebab tu saya sangat-sangat encourage untuk korang ada landing page ni. Okay, so saya nak kembali balik kepada browser. Sebenarnya banyak lagi benda yang saya dah buat, tunjukkan kepada korang. Sebab saya buat coding ni, jadi banyak benda yang saya boleh buat. Ini adalah benda-benda tambahan yang korang nak lah. Macam contoh sekarang ni, saya boleh tahu berapa orang yang dah klik saya punya landing page, berapa orang yang dah view, berapa orang yang view 2-3 kali. So benda-benda ni adalah data yang kalau nak boleh dibuat, tapi ini tak termasuk dalam package lah. Kita juga boleh buat link direct terus kepada pembelian. Contohnya saya akan tunjukkan dekat sini di dalam saya punya landing page ni sendiri. Okay, so kita bila tekan kat sini, saya link siap terus dengan ToyPay. Okay, ataupun nak buat bank transfer dan sebagainya. So sekarang ni macam saya tunjuk kepada korang dalam saya punya website, ada di bahagian pricing di bawah. Okay, korang boleh tengok apa yang saya include dengan copywriting dan sebagainya. Harga saya adalah RM859, tetapi kalau orang yang ambil sekarang ni hanya bayar RM350 dan balance sehingga RM859 tu bayar selama setiap bulan selama 3 bulan. Dan yang menarik dia, harga sebenarnya landing page macam ni kalau saya charge di luar boleh mencecah sehingga RM1,600. Okay, so itu saja yang saya nak ceritakan kepada korang. Buat apa kita nak buang masa jawab WhatsApp, buat semua benda ni? Lebih baik orang bertanya, kita bagi je link landing page. Di situ mereka akan lebih bersedia, sebab kita ada segalanya, termasuk testimoni, video testimoni dan sebagainya yang kita boleh masukkan ke dalam page tu. Sebab sekarang zaman orang lebih suka membaca. Zaman dulu, ini ada saya bersembang dengan ada sepupu saya yang buat bisnes juga baru ni. Dia mengatakan zaman dulu orang nak personal touch, tapi zaman sekarang orang dah tak nak dah. Dia tak nak dah semua benda tu. Dia lebih rather baca, faham, dan dia rasa benda ni sesuai dengan dia akan buat pembelian. Ataupun kita masukkan dia ke dalam grup mana-mana di mana kita boleh hantar lagi testimoni, boleh hantar lagi banyak benda supaya dia buat pembelian kemudian. Tetapi customer zaman sekarang lebih suka membaca, tonton video hingga faham dan buat pembelian. So kalau korang ada apa-apa soalan yang korang nak tanya, dekat bawah ni ada butang WhatsApp. Korang boleh tanya saya daripada sini. Kalau korang dah ready untuk nak ada something yang memudahkan kerja korang, sebab track record saya sendiri pun untuk recruitment especially dah banyak sangat track record saya yang saya boleh recruit seramai orang yang mungkin di dalam dunia online ni dengan menggunakan landing page. So okay, itu sahaja guys. Ada soalan tanya ataupun kita jumpa lagi di video-video yang akan datang.